Sahabat bertanya, dia telah beri anak-anak rumah semasa dia hidup. Ibu bapa ini berikan kepada anak-anaknya rumah semasa dia hidup. Pesan atau wasiat dari ibu bapanya, kalau ada duit simpanan dan apa-apa yang dijual, boleh dijual. Dan dia mau, yakni ibu bapa mau, semuanya diinfak atas nama dia dan suami setelah dia meninggal dunia. Apa yang ada harta itu tidak jual-jualkan. Tapi semua harta itu hendaklah diinfakkan. Dia berwasiat demikian. Semuanya untuk dirinya, si mak tadi, dan suaminya, bapa mereka. Bolehkah udai wasiat tersebut dipenuhi atau hanya sepertiga dan yang lain itu difaraidkan? Okey. Jawabannya. Hadirin dan hadirat, segala harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa bagi anak itu dipanggil dengan tarikah. Tarikah itu maknanya harta peninggalan. Dari kata tarkun, meninggalkan. Harta peninggalan itu namanya tarikah. Tarikah, harta peninggalan itu hendaklah difaraidkan. Cuma Islam telah tetapkan, disebut dalam Al-Quran. Sebelum difaraidkan, diagih-agihkan kepada ahli waris yang berhak menerima, terlebih dahulu harta peninggalan itu dikeluarkan atas dua sebab. Pertama, hutang ibu bapa keluarkan. Duit umpamanya ada 50,000. Atau kalau jual rumah umpamanya 100,000 lah ringgit. Ayah ada utang 10,000. Keluarkan dulu untuk melunasi hutang ibu bapa. Dan yang kedua, wasiat. Kalau dia ada wasiat, ambil dari duit peninggalan itu sekian puluh ribu untuk pembinaan masjid anu, pembinaan rumah anak yatim anu, pembinaan untuk sekolah tahfiz anu. Hutang dan wasiat hendaklah dikeluarkan dari duit berkenaan, baru bakinya, sisanya diagih-agih sebagai faraid. Nah, hadirin dan hadirat, pesanan ibu tadi itu menyangkut wasiat. Dan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat tidak boleh melebihi daripada sepertiga harta. Kalau 100 tadi, hutangnya 10,000, tinggal 90. Wasiat pula dari 90,000 itu paling banyak sepertiga saja. Sepertiga dari 90 maknanya 30,000. Sebab Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kalau saya meninggal dunia, saya ingin berwasiat supaya harta saya oleh ahli waris, saya berwasiat semuanya supaya diagih-agihkan kepada pihak-pihak tertentu." Kata Nabi, tak boleh.
Lalu sahabat tadi bertanya, bagaimana kalau setengahnya, seperduanya? Nabi kata juga tak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Kata Nabi, boleh. Dan itu pun sudah terlalu banyak. Sepertiga pun, walaupun Nabi katakan boleh, Nabi tambah. Itu pun sudah terlalu banyak. Sebab, kata Nabi, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan hidup senang, dalam keadaan kaya, berada, itu adalah better, khairun, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang hanya kelak menyusahkan orang lain. Mudah-mudahan jawapan ini dapat difahami. Wasiat ibu tadi menyuruh segala peninggalan yang dijual, semuanya diwasiatkan untuk arwah ibu dan arwah bapa. Tak boleh. Kecuali sepertiga saja. Wallahu a'lam.